Dia kata babi nak buah. Contoh lucu hari raya. Ada kawan ustaz ni. Ustaz ni dia hari raya ni dulu kan. Depa ni macam tak tahulah dulu ada banyak kedai orang Cina non muslim lah. Kok kedai kat belah-belah Kangau. Jadi hari raya tu depa ni keluar pi macam makan-makan lah kan. So kawan ustaz tonton ni dia ni masa ni sekolah menengah lagi lah. Kedai tu nama kedai Sahabat. Eloklah daripada tu bersahabat baik. Dia pun sampai kat kedai tu, order lah makan nasi goreng. Padahal kedai tu je buka. Belah hari raya. Adalah pakcik uncle ni ambil order depa kan. Lepas tu ambil order nasi goreng kan. Tapi jangan marah lah, jangan marah lah. Lucu lah. Sebab budak-budak tak tahu kan. Uncle tu jalan kan. Uncle tu pun patah balik. Tak tahu lah kan. Dia pun teringat kot nak cakap kan. Selamatkan depa sebenarnya. Dia kata babi nak buah. Rupanya dia pergi kedai yang tak halal. Dulu memang kedai Melayu ataupun kedai orang Islam tak banyak Kalau kita sembang dengan ayah-ayah kita, ayah ustaz lah nah, apa pun cakap macam tu. So nasib baik. Okey.